Okey, Assalamualaikum tuan. Saya nak update pasal van tuan. Yang pertama saya nak bagi tahu dulu pasal minyak hitam. Minyak pelincir. Okey. Minyak pelincir ni kalau saya tengok ni dah super pekat. Super ni. Lepas tu kita tengok pula dekat ni. Dekat rocker arm, dekat tepet ni. Ni dah berselut dah ni. So, apa keburukan yang akan berlaku? Keburukan yang akan berlaku, minyak hitam yang dah lama, yang lambat diganti ataupun selalu hole-hole, nanti dia akan jadi kerak. Bila dia jadi kerak, dia akan sumbatkan lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil itu untuk laluan minyak hitam supaya dia basahkan semua bahagian ni, termasuklah piston ring, main bearing, conrod bearing, cam, semua tu. Jadi pada saya kena tukar on time lah. Kalau on time tu senang aja, 5,000 km atau 3 bulan. Mana lebih dulu. Keburukan dia ni, kadang-kadang ada juga banyak saya jumpa vanet ni, customer je dia main top up. Ada juga yang dah sampai setahun pun tak tukar. Ini satu yang saya jumpa kat van ni. Yang kedua, karburetor ni kotor. So, saya buat servis dulu. Kenapa saya kena buat servis? Bila datang sini kotor gila ni, tanda dia kat sini tuan. Tanda dia kat sini. Penapis udara ni dah sangat lama tak diganti. Angin akan masuk dekat sini. Dia ada dua tempat dia masuk. Yang ke sini sana, tepi tu satu lagi. Yang lain tu tempat masuk angin. Angin akan masuk kat situ, masuk ke dalam kotak angin ni, ditapis oleh penapis udara, baru pergi ke karburetor. Karburetor memerlukan angin yang bersih. Okey? Sekarang ni karburetor dia punya penapis udara sangat kotor. Saya akan cuci kotak penapis udara tu. Saya akan ganti penapis udara yang baru sebab ada karburetor saya dah servis. Satu lagi yang ni saya akan ganti sebab yang ni dah crack. Bila crack dia akan koyak. Bila koyak habuk akan masuk. Sama juga. Jadi buat penat je servis karburetor. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, tepet saya akan adjust sebab ni nampak longgar longgar. So tepet akan bising. Tengok. Longgar. Jadi saya akan laras baliklah. Tu. Nampak ni longgar ni. Tepet clearance longgar. Satu lagi berkenaan dengan api. Yang ini pakai contact point. Tapi contact point ni kalau saya tengok kat sini, ini Lawia punya. Ni memang lokal lah. Dia kalau boleh kita kena masuk yang original. Tapi yang original main Japan dah tak ada. So tengok saya punya ni. Ni saya punya set. Kalau kita tengok kat sini, saya minta kat spare part, dia kata ini spare part tancong bang, ini original. Okey. Dekat sini memang gambar tancong, tapi kalau pisau guna ke belakang, made in, tengok betul-betul, main China. Jadi bagi saya lebih baik pakai elektronik. Elektronik api lebih padu. Dan satu lagi, apa yang saya jumpa ni, bateri dia sangat kecil ni. Ni kancil, Myvi, Alza boleh lah pakai. Kalau untuk vanet, kena pakai NS60. Ini NS40. Dan satu lagi saya jumpa ni, kosong. Jadi semua ni saya nak kena selesaikan. Yang pertama saya nak boleh crank. Mungkin masalah tu datang daripada starter, ataupun datang daripada switch kat sini, ataupun datang daripada wiring. Semua tu saya akan kena buat. Okey, itu saja penjelasan saya dulu pasal van tuan ni lah. Saya akan ganti distributor ni pada elektronik supaya dia padu. Sebab saya tak nak pakai contact point. Sebab contact point ni macam saya cakap tadi lah, nak dapatkan yang Jepun di pasaran sekarang, saya tak boleh dapat. Saya biasanya akan dapat pun tancong, belakang je fake. Jadi saya akan ganti elektronik sebab saya nak api padu. Karburetor saya dah servis. Nanti apa-apa lagi saya akan update lagi kat tuan. Okey tuan, terima tu.